Hai semua, Assalamualaikum. Nama saya Amira Afifah, ataupun orang panggil saya Effie. So, saya ialah student degree. Saya buat degree Economics dekat UIA sekarang. So, sekarang saya second year, second sem. So, saya ada buat servis tutor ekonomi. Daripada saya habis SPM dulu, saya SPM 2022. Untuk ekonomi saya dapat A+. So, untuk servis tutor saya, sejam saya charge RM30. Nota saya akan bagi, and consultation anytime, just WhatsApp saya. And then saya buat YouTube ni untuk bantu junior saya dan student saya untuk mudah faham ekonomi and korang senang buat revision. Okay, so semua knowledge ni saya dapat daripada cikgu saya yang ajar saya time SPM dulu, Cikgu Siti Mazlina, cikgu ekonomi saya dekat SMKA Kuala Selangor. So, kalau korang ada nak tanya apa-apa ataupun saya ada tersalah ajar, please let me know dekat komen, okay? Alright, so jom kita sambung soalan Melaka. Ni part 3. Okay, Trial Melaka 2025. So, jom kita tengok. Okay, gambar di bawah menunjukkan satu projek pembangunan yang dilaksanakan oleh kerajaan. Okay, apa tujuan kerajaan melaksanakan projek tersebut? So, tujuan bahasa lainnya ialah peranan kerajaan. Tujuan ialah peranan. Okey, iya ke? Tujuan ialah peranan. Peranan kerja. Tujuan peranan kerajaan. Okey, so peranan kerajaan ada 4. Yang pertama, peranan kerajaan sebagai pengeluar. Peranan kerajaan sebagai pengeluar ni, kerajaan keluarkan barang awam dan barang sosial. Okey, yang kedua, peranan kerajaan sebagai apa orang panggil untuk penjawat awam tu, sebagai majikan. So, kerajaan ialah bos, majikan ialah bos kepada penjawat awam. Okay, and then yang ketiga, peranan kerajaan untuk capai objektif makroekonomi negara. So, objektif makroekonomi negara ni lebih kurang macam dream kerajaan. Okay, kita semua ada dream kita kan, nak straight A, nak dapat dream uni. So, objektif makroekonomi negara ialah dream kerajaan. So, apa dia dream kerajaan? Ada 4. Yang pertama, guna tenaga penuh. Maksudnya nak pastikan ramai rakyat Malaysia yang bekerja. Pengangguran kurang daripada 4%. Yang kedua, nak capai kestabilan harga. Tak nak berlakunya inflasi, tak nak berlakunya kemelesetan ekonomi. Dan nak capai kestabilan imbangan pembayaran, which means import kena sama dengan export. Dan akhir sekali, dream yang keempat ialah kerajaan nak capai pertumbuhan ekonomi. So, pertumbuhan ekonomi tu ialah improvement kepada ekonomi. Maksudnya ekonomi kita maju, macam nak dapat kena KDNK tinggi. So, peranan kerajaan yang keempat untuk kawal eksploitasi pengguna dan externality negatif. Okay. So, apa tujuan kerajaan melaksanakan projek tersebut? Ni ialah projek pembangunan. So, kenapa kerajaan buat projek pembangunan ni? Okay. A, peranan kerajaan sebagai majikan. Okay, ni salah. Kalau dia cakap pasal penjawat awam, baru betul. Majikan tu maksudnya kerajaan ialah bos kepada penjawat awam. Okay, B, menguatkuasa undang-undang dan peraturan. Ni ialah peranan keempat yang tadi tu, untuk kawal eksploitasi pengguna dan eksternaliti negatif. So, ada 3 cara kerajaan kawal, guna undang-undang dan peraturan. Yang kedua, guna subsidi. Yang ketiga, dengan cara cukai. Okay. So, B salah. Okay, sebab tu peranan yang keempat. C, mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan. Okay, mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan, mengawasi pengeluaran dalam negara, mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan. Okay, so ni betul lah. Kerajaan offer lebih banyak peluang pekerjaan bila kerajaan bina Melaka Sentral, sebab tujuan kerajaan untuk maksimumkan kebajikan masyarakat. Okay, tapi apa bajet kerajaan ada constraint dia, ada kekurangan dia, iaitu hasil negara. Okay, so ni back kepada unit ekonomi lah, awal-awal form 4 tu dulu. Alright. So, sekarang jom kita tengok next 22. Apakah kesan pelaksanaan harga maksimum oleh kerajaan? So, harga maksimum, harga minimum ni dalam tajuk undang-undang. Macam mana kerajaan nak kawal eksploitasi pengguna dan externality negatif. So, dasar harga maksimum. Okay, boleh tengok page 15 form 5.
So dasar harga maksimum ialah harga yang lebih rendah daripada tingkat harga keseimbangan. So ni kan, ni harga, ni RM, ni unit. Okay, ni keluk pasaran biasalah. Okay, keseimbangan kat sini. Okay, sekarang ni dasar harga maksimum tu kat sini. Okay, dasar harga maksimum maksudnya paling mahal berapa. So sini, so harganya murah lah. Okay, harga maksimum, price maksimum kat sini. Okay, so dekat bawah, harga dia murah. So, okay, so bila harga dasar harga maksimum ni untuk maksudnya harga tu maksimum boleh berapa je. Okay, maksudnya harga tu jadi murah lah dasar harga maksimum. Maximum price kena kat sini. So harga tu kena murah, harga tu kat area sini je. So maksudnya harga barang murah. So ni untuk apa? Ni untuk barang keperluan. So kenapa untuk barang keperluan? Sebab kerajaan nak jaga, nak maximize kebajikan kita sebagai pengguna. Okay, kalau dasar harga minimum terbalik dia ke atas, dia untuk maksimumkan pengeluar. Okay, so sekarang kita tengok dasar harga maksimum. Okay, dasar harga maksimum ni ialah kerajaan buat. Maksudnya harga lagi rendah daripada titik keseimbangan. Harga keseimbangan kat sini kan, so dia lagi rendah. So maksudnya harga barang tu murah. So bila harga barang murah, okay, untuk barang-barang keperluan, kerana apa? Kerana kerajaan nak maksimumkan kebajikan pengguna. Okay, so meningkatkan kebajikan pengeluar salah. Untuk kebajikan pengeluar dasar harga minimum. Harga yang lebih tinggi pun salah, tu harga minimum. Menasihkan kebajikan pengguna terjamin. Yes, betul. D. Mengatasi masalah kekurangan barang pasaran. Okay, salah. Okay, 23. Next, 23 menyebabkan inflasi tolakan kos. So inflasi ada 3 jenis. Apa dia? Tarikan permintaan. Tarikan permintaan maksudnya permintaan banyak sangat. Kenapa permintaan banyak sangat? Boleh berlaku disebabkan 2 sebab. Yang pertama, pendapatan rakyat meningkat. Yang kedua, penawaran wang dalam pasaran meningkat. So pendapatan rakyat meningkat ni boleh jadi disebabkan semua orang dapat bonus dalam waktu yang sama. Semua orang naik pangkat. So bila jadi macam ni, semua orang akan shopping sebab diorang rasa diorang kaya, gaji diorang naik. Okay, yang kedua, kenapa inflasi tarikan permintaan berlaku? Disebabkan penawaran wang meningkat. So apa maksudnya penawaran wang meningkat? Bank perdagangan offer banyak sangat loan. Okay, bank perdagangan offer banyak loan. So ramai rakyat ambil loan. So bila ramai rakyat ambil loan, diorang beli kereta baru, diorang beli barang mewah baru. So permintaan terhadap barang dan perkhidmatan meningkat. So harga barang jadi mahal, inflasi tarikan permintaan. Yang kedua, ada inflasi tolakan kos. Inflasi tolakan kos ialah disebabkan harga bahan mentah, okay, harga faktor pengeluaran bahan mentah, gaji staf jadi mahal. So bila harga faktor pengeluaran jadi mahal, apa jadi kat kos pengeluaran? Kos pengeluaran pun tinggi. So bila kos pengeluaran tinggi, apa jadi kat harga produk? Harga produk pun mahal. Output jadi mahal. Okay, so inflasi tolakan kos ni konsep dia macam contoh contoh bakery kan, bakery Komugi. Okay, kita ambil contoh Komugi. Komugi ialah bakery kan. So Komugi punya produk ialah roti, pastries. So untuk hasilkan roti dan pastries dekat Komugi, Komugi perlukan tepung, Komugi perlukan butter, perlukan yeast. Okay, so katakanlah harga yeast, tepung dan butter ni mahal. Okay, yeast, tepung dan butter ni harga dia naik. Harga raw materials untuk buat roti, okay, harga yeast mahal, tepung mahal, butter mahal. So bila harga kos pengeluaran tu mahal, harga bahan mentah mahal, kos pengeluaran naik. Okay, so kos Komugi meningkat. Bila kos Komugi meningkat, Komugi terpaksalah naikkan harga roti yang dijual. Kenapa? Bila orang argue, Komugi kata, kenapa roti dia makin mahal? Yelah sebab Komugi nak buat roti pakai yeast. Okay, kena guna tepung, kena guna butter. Tapi yeast, tepung dan butter mahal. So bila harga yeast, tepung dan butter, okay, harga faktor pengeluaran mahal, harga bahan mentah mahal, Komugi terpaksa jual roti pada harga yang mahal. So tu yang namanya inflasi tolakan kos. Okay, dia pas kos tu, burden tu dekat pengguna. Disebabkan apa? Disebabkan Komugi nak untung dia, margin keuntungan dia stay.
naik ataupun stay. Komogi tak sanggup nak turunkan untung dia sebab komogi kan firma. Firma kan nak memaksimumkan keuntungan. Okay. So yang ketiga ada inflasi diimport. So inflasi diimport ni ialah harga barang import jadi mahal. So kenapa harga barang import jadi mahal? Boleh jadi disebabkan nilai ringgit Malaysia yang turun. Sebenarnya harga barang import tu sama je. Tapi sebab duit kita yang lemah, so kita rasa mahal. Ataupun disebabkan berlakunya inflasi di negara pengimport. Contoh kalau Jepun mengalami inflasi. So apa jadi kat Honda? Honda akan jadi mahal. Itulah inflasi diimport. Harga barang import jadi mahal. Kenapa? Either sebab nilai ringgit Malaysia turun. Okay, currency Malaysia yang lemah. So Malaysia rasa barang import tu mahal. Ataupun inflasi dekat negara pengimport. So contohnya Jepun mengalami inflasi. So produk Jepun ialah Honda. So apa jadi kat Honda? Honda jadi mahal. Okay, so tu ialah recap lah jenis inflasi. Sekarang ni soalan tanya pasal inflasi tolakan kos. So inflasi tolakan kos, kenaikan harga bahan mentah, yes betul. Macam cerita komogi, okay, bakery yang hasilkan roti. Roti komogi jadi makin mahal sekarang disebabkan nak buat roti perlukan butter, perlukan tepung, perlukan yeast. So butter, tepung, yeast tu mahal. Okay. B, wujud lebihan permintaan ni ialah inflasi tarikan permintaan. Berlakunya peningkatan bekalan wang ni punca kenapa inflasi tarikan permintaan berlaku. Pertambahan tingkat pendapatan pengguna ni pun inflasi tarikan permintaan. Okay. C dengan D ni punca kenapa inflasi tarikan permintaan berlaku. So jawapan D lah. Okay, tolakan kos disebabkan kos bahan mentah, harga bahan mentah meningkat. 24. Kesan inflasi. Okay, kesan inflasi. So, kesan inflasi ada 6. Merujuk kepada muka surat. Sekejap ya. Kesan inflasi ada 6. Kalau ikutkan page 31. Okay, page 31 dia bagi tahu ada. Page 31 ada 6 kesan inflasi. Yang pertama, harga barang jadi mahal. Okay, sebab nama inflasi tu sendiri ialah kenaikan harga barang secara berterusan kan. Okay, so yang pertama mestilah kesan dia harga barang jadi mahal. Okay, yang kedua kesan dia tabungan menurun. Okay, saving berkurang. Kenapa saving berkurang? Sebab kan inflasi harga barang jadi mahal. Bila harga barang jadi mahal, nak beli apa-apa jadi mahal. So bila nak beli apa-apa jadi mahal, kita tak sempat nak saving. Ataupun mungkin disebabkan harga barang semakin mahal, so kos sara hidup meningkat. So kita terpaksa ambil saving kita yang lama kita simpan, kita terpaksa ambil sebab nak tampung keperluan asas kehidupan yang semakin mahal. Okay, yang ketiga, pendapatan benar menurun. Apa maksud pendapatan benar? Pendapatan benar ni ialah dengan gaji yang sama, berapa je barang kita boleh beli. Okay, so katalah dulu kan, dulu gaji 3K boleh beli 10 barang. Sekarang gaji sama je 3K juga, tapi boleh beli 8 barang je. Kenapa? Sebab pendapatan benar menurun. Okay, pendapatan benar ni ialah indikator untuk kuasa beli. Kuasa beli menurun. Kenapa kuasa beli menurun? Dulu boleh beli 10 barang. Okay, sekarang gaji sama juga 3K. Tapi kenapa boleh beli 8 barang je? Sebab harga barang semakin mahal. So, semakin sikit lah barang yang kita boleh beli. So, kesan inflasi yang ketiga ialah pendapatan benar menurun. Maksudnya semakin sikit barang yang kita boleh beli. Yang keempat, kesan inflasi pengangguran. Okay, the only benefit untuk inflasi sederhana ialah pengangguran berkurang. Okay, kenapa pengangguran berkurang? Sebab harga barang kan mahal. Okay, bila harga barang mahal, apa jadi kat hasil firma? Hasil firma meningkat. Kalau hasil firma meningkat, apa jadi kat untung firma? Untung firma meningkat. Bila untung firma meningkat, apa firma buat? Firma akan expand bisnes dia. Firma akan besarkan kilang dia, tambah franchise baru. So, firma perlukan lagi ramai staff. So, firma akan hire lagi ramai staff. So, peluang pekerjaan meningkat. Maksudnya kadar pengangguran menurun. Okey. So yang kelima, apa kesan inflasi ialah terhadap ekspor. Ekspor negara akan turun.
kenapa ekspor turun? Bila berlakunya inflasi, okay, ekspor akan turun sebab ekspor ni kan produk negara kita yang nak dijual ke negara orang lain. Contoh kita ambil kereta nasional kita. Okay, contoh kereta nasional kita which is Proton. Okay, so bila Malaysia mengalami inflasi, harga barang yang dihasilkan kat Malaysia mahal. So harga Proton mahal. Bila harga Proton mahal, okay, Proton dibawa ke luar negara untuk orang luar negara, untuk promote lah ke orang luar negara. Tapi okay, rakyat kat luar negara tak nak beli Proton. Why? Sebab dia orang rasa Proton mahal. Kenapa Proton mahal? Sebab Malaysia mengalami inflasi. So konsep dia, bila Proton mahal, orang akan rasa, oh, buat apa beli Proton? Baik beli Honda, baik beli Toyota. Okay, kenapa orang tak prefer beli Proton? Sebab Proton mahal. Macam mana Proton boleh mahal? Sebab mengalami inflasi. Okay, so ekspor barang akan berkurang. So orang luar negara akan tak nak beli Proton. Okay, so ekspor Proton kita akan menurun. Yang keenam ialah kadar faedah. So kadar faedah akan naik. Bila inflasi, kadar faedah naik. Supaya apa? Supaya kos pinjaman semakin meningkat. So bila kos pinjaman meningkat, beban kewangan meningkat. Bila beban kewangan meningkat, orang akan stop untuk ambil loan baru. Orang akan stop untuk berbelanja. So baguslah. Okay, so jom pilih kesan inflasi yang betul. A, dia kata tabungan. Kecenderungan buat simpanan akan bertambah. Tak, tadi kan kita dah tengok reason yang kedua, tabungan akan berkurang. So salah lah, tabungan berkurang. Okay, ekspor. Apa jadi kat ekspor? Ekspor akan berkurang. Betul. Ni ekspor berkurang. Kenapa? Cerita pasal Proton tadi. Kenapa ekspor terhadap kereta nasional kita berkurang? Okay, kenapa kita kurangkan jual Proton kat luar negara? Sebab bila mengalami inflasi, Proton jadi mahal. Bila Proton jadi mahal, orang luar negara tak nak beli. Diorang prefer beli kereta lain. Pendapatan menurun. Bukan pendapatan tunai yang menurun. Gaji kita sama. Macam cerita gaji 3K tadi. Okay, gaji 3K sama je. Dulu 3K, sekarang pun 3K. Tu ialah pendapatan tunai. Tapi pendapatan benar, okay, maksudnya dengan 3K tu berapa barang boleh beli. Dulu boleh beli 10 barang, sekarang boleh beli 8 barang je. Okay, so kat sini patutnya pendapatan benar yang berkurang. Okay, konsep yang selalu orang confuse. Even saya pun dulu confuse juga time saya study, time saya SPM. So konsep dia macam ni. Pendapatan tunai tu ialah gaji kita. So gaji kita tak affected. Okay, gaji kita stay, gaji kita constant. Gaji kita sama, kita dapat bayaran dulu 3K, sekarang pun 3K. Okay, jarang lah orang turun gaji. Biasa orang naik gaji ataupun sama lah kan. Okay, tapi pendapatan benar ni maksudnya ability untuk beli goods and services tu berkurang. Maksudnya kemampuan kita untuk beli lagi banyak barang turun. Okay, dulu boleh beli 10 barang, sekarang 8 je. Kenapa? Sebab dengan gaji yang sama, gaji tu dah kurang bernilai. Gaji sebenar kita sebenarnya kurang. Sebab boleh beli 8 barang je. Dulu 10. Okay, so pendapatan benar ni indicate berapa sebenarnya ability kita untuk membeli barang dan perkhidmatan tu. Okay, so pendapatan benar yang turun. Bukan pendapatan tunai, pendapatan benar. Ni perkataan dia kalau benar baru betul. Okay, D, pengangguran, kadar pengangguran akan meningkat. Okay, ni salah lah. Sebab pengangguran akan menurun. The only benefit untuk inflasi sederhana ialah pengangguran menurun. Okay, so 24B. 25, jenis pengangguran. So, jenis pengangguran ada 3. Geseran, kitaran, berstruktur. Okay, geseran G kan. So, stand for graduan ataupun orang dia tak cukup buat research pasal kerja dia. Okay, kalau kitaran ni bila berlakunya kemelesetan ekonomi. Kitaran, kemelesetan ekonomi. Contohnya apa? Kitaran ni bila during COVID, kitaran. Berstruktur bila zaman dah berubah, berlakunya kemajuan teknologi yang tinggi. Contoh berstruktur ni waiter, okay, waiter dah tak ada dah. Most kedai, most restaurant dah tak guna waiter. Diorang guna apa? Diorang guna mesin AI yang datang ambil order, yang datang ambil
yang datang ambil order, yang datang hantar makanan, semua pakai mesin, pakai bot dia sekarang. So pengangguran ada 3, gesiran, G kan. So start daripada G, ingat je graduan. Okay, G. And then yang kedua, kitaran. Kitaran ni bila berlakunya start pada K kan. So ingat je K juga, which is kemelisitan ekonomi. Apa tu kemelisitan ekonomi? Macam during COVID. During COVID tu kemelisitan ekonomi lah. So apa berlaku bila COVID? Permintaan aggregate demand, okay, permintaan aggregate menurun. Apa maksud permintaan aggregate? Permintaan secara berskala besar. Permintaan satu Malaysia berkurang. Contoh, bila berlakunya COVID, okay, Malaysia Airlines dan AirAsia sangatlah barely survive. Even AirAsia masuk dalam listed in PN17 PN17. Tak sure dalam list apa, tapi list tu yang menunjukkan macam merisaukan lah. AirAsia pada waktu COVID, keadaan AirAsia pada waktu COVID tu merisaukan. So diorang barely survive lah. Kenapa? Sebab satu Malaysia tak buat permintaan untuk airplane. Okay, tak ada orang nak naik aeroplane. So itulah maksudnya aggregate, permintaan aggregate. Aggregate tu secara keseluruhan. Satu Malaysia tak nak naik AirAsia, satu Malaysia tak nak naik Malaysia Airlines. Okay, sebab apa? Sebab berlakunya kemelisitan ekonomi. So bila tak ada permintaan untuk Malaysia Airlines dan AirAsia punya seat, apa jadi kat pramugara, pilot dan semua orang yang kerja aeroplane? Diorang terpaksa diberhentikan kerja. So itulah namanya pengangguran kitaran. So pilot yang kena buang kerja, pramugari yang kena buang kerja during COVID, kita panggil dia pengangguran kitaran. Okay, so apa maksud aggregate? Aggregate tu berskala besar. Maksudnya, contoh bukannya dekat airport Subang je tak ada orang nak naik aeroplane, tapi dekat seluruh airport dalam Malaysia. KLIA 1, KLIA 2, airport Terengganu, airport Kelantan, semua tak ada orang nak naik. Okay, itu maksudnya aggregate, berskala besar. Satu Malaysia. Okay, dia bukannya satu tempat je, dia bukannya satu kawasan je. Dia aggregate tu secara keseluruhan. Okay, so yang ketiga, kita ada pengangguran berstruktur. So berstruktur ni berlaku disebabkan perubahan struktur ekonomi, perubahan zaman lah. Contoh macam disebabkan zaman dah maju, waiter tak ada kerja sebab dah diganti dengan AI. Okay, semua makanan order. Macam even kalau perasan kan, sekarang kita pergi restoran, kita scan je kan. Datang kedai, kita scan je. Ambil phone, scan je dekat meja tu. Nak order apa. So most kedai semua macam tu dah sekarang. Masuk, order je. So dah tak perlukan waiter dah datang. Yes, nak order apa, dine in ke, take away, tak ada dah. Semua tu dia dah kurangkan. So kenapa dikurangkan? Sebab berlakunya kenapa orang-orang yang macam tu dah tak ada kerja, kenapa waiter dah tak ada kerja? Disebabkan pengangguran berstruktur. Okay, diorang dipanggil pengangguran berstruktur. Juga disebabkan oleh kemajuan teknologi lah. Okay, macam sekarang kan, kita masuk di restoran, duduk, terus ambil order. Terus ambil phone, kita yang order sendiri. So, tak ada waiter dah nak ambil order kita. So, disebabkan kemajuan teknologi, semua orang just scan QR kat restoran. So, ramailah waiter yang kena buang kerja dan dipanggil pengangguran berstruktur. Okay, so jom kita tengok untuk A, pengangguran gesiran. Setelah tamat pengajian dari UTM, dia tak dapat kerja lagi. So betul lah, sebab gesiran. G stand for graduate. Okay. B, kitaran. Yang ni graduan juga lah, lepasan universiti pemandu grad. Ni kira graduan lah sebab diorang belum dapat kerjaan tetap. Okay, so ni kira under employment. Maksudnya dia kerja tapi dia tak kerja yang ikut kemahiran dia. So negara sebenarnya rugi. Okay, sebab apa? Ni just knowledge je lah. Okay, under employment tu maksudnya negara rugi sebab tak dapat skill dia. Okay, katalah orang ni dia study economics. Okay, contoh study economics tapi lepas graduate dia tak dapat kerja, dia kerja Grab. Okay, so bukan nak memperlekehkan kerja Grab, cumanya skill economics dia tu, academic qualification dari segi economics dia tu rugi. Negara yang rugi sebab tak dapat kemahiran economics dia. Okay,
So, ni salah, bukan kitaran, patutnya ni graduan juga. Geseran. Okay, C. Ramai pekerja kilang kopi telah diberhentikan kerja kerana pandemik COVID-19. Okay. So, ramai pekerja dekat kilang kopi diberhentikan kerana pandemik COVID-19. So, yang ni kenapa? Sebab COVID kan. So, COVID ialah kemelesatan ekonomi. Okay, so bila kemelesatan ekonomi, okay, cari pengangguran yang start pada K, iaitu pengangguran kitaran. Okay, D pula. Kitaran, COVID. Pekerjaan meletak jawatan untuk mengharap pekerjaan. Ni graduan. Ni geseran. Ya ke? Bukan. Geseran Sekejap. Sebab dia short term kan. Sebab graduan, sebab geseran tu short term juga. Short term untuk orang yang pindah kerja. Betul lah. Kalau orang tu pindah kerja, dia geseran juga. So, untuk 25 jawapan dia A. Kenapa? Sebab geseran untuk graduate ni dia baru grad tapi tak dapat kerja. 26, pilih pasangan yang betul. Okey, alat dasar ekonomi, dasar fiskal, dasar kewangan. Okey, so dasar fiskal kerajaan lah buat. Okey, so dasar fiskal kerajaan buat. Dasar fiskal dibuat oleh kerajaan. Kalau dasar kewangan dibuat oleh bank negara. Dasar fiskal dibuat oleh kerajaan. So, apa yang kerajaan buat? Dia akan kontrol cukai dan perbelanjaan kerajaan. Okay, so perbelanjaan kerajaan pun ada dua pula. Ada yang mengurus dan ada yang pembangunan. Tapi saya selalu bagi contoh, ingat je perbelanjaan kerajaan tu sebagai subsidi. Okay, subsidi dalam perbelanjaan mengurus. Okay, so bila dasar fiskal ni, macam mana kerajaan nak kontrol permintaan dalam negara melalui, macam mana kerajaan nak kontrol permintaan dalam negara melalui cukai dan subsidi. Okay, dan perbelanjaan kerajaan. Yang saya dah spesifikkan jadi subsidi lah. Okay, contoh dia. Alright, so dasar fiskal ni, cara kerajaan nak kontrol permintaan dalam negara. Okay, DD, permintaan dalam negara. Cara dia guna dua, cukai atau subsidi. So, bila berlakunya inflasi, okay, kerajaan akan buat dasar fiskal menguncup. Untuk kuncupkan permintaan. Okay, untuk kecilkan permintaan. So, untuk turunkan permintaan aggregate. So, apa yang kerajaan buat? Naikkan cukai dan turunkan belanja kerajaan. Perbelanjaan kerajaan turun. Okay, cukai mahal, perbelanjaan kerajaan turun. Okay, kalau berlakunya pengangguran pula, ramai orang tak ada kerja, macam mana kerajaan nak tolong? Kerajaan turunkan cukai. Sebab cukai kan burden kan. So, kurangkan burden dia dengan cara kurangkan dia kena bayar cukai. And then, kerajaan akan bagi lebih banyak subsidi. Lebih banyak perbelanjaan kerajaan. So, kerajaan tak semestinya subsidi lah. Boleh jadi perbelanjaan kerajaan bina lagi banyak sekolah, lagi banyak hospital. So, bila kerajaan bina lagi banyak sekolah, apa jadi? Peluang pekerjaan untuk guru meningkat. Kalau kerajaan bina lagi banyak hospital, apa jadi? Peluang pekerjaan untuk doktor meningkat. Okay. So, konsep dia kalau pengangguran, dasar fiskal mengembang. Kenapa? Nak kembangkan permintaan aggregate. Maksudnya nak banyakkan permintaan aggregate. So, caranya turunkan cukai dan naikkan subsidi. Alright, so ingat je, inflasi menguncup. Kena naikkan cukai, turunkan belanja. And then the opposite one, this one, korang just terbalikkan je. It's better for you untuk ingat satu side je lah. Okay, kalau inflasi, guna dasar fiskal menguncup, naikkan cukai, turunkan belanja. Okay, 26A. Dasar fiskal mengembang. So, mengembang untuk selesaikan masalah pengangguran. Okay, untuk selesaikan masalah pengangguran, menggalakkan pengeluaran untuk menambahkan pengeluaran. Might be, okay, macam betul. B, dasar fiskal menguncup untuk selesaikan masalah inflasi. Menguncup untuk selesaikan inflasi. Contoh, naikkan perbelanjaan kerajaan. Bukan naikkan, patutnya kena turunkan. Sini kan kita tengok tadi, inflasi guna menguncup, perbelanjaan kena turunkan. So, salah. C, dasar fiskal mengembang untuk kembangkan permintaan. So, selesaikan masalah pengangguran lah.
Ni kata inflasi. So, salah, terbalik. D. Menguncup. Untuk selesaikan masalah inflasi, kuasa beli ditingkatkan. Untuk selesaikan inflasi, nak kena kuncupkan kuasa beli. Okay, turunkan kuasa beli. So, untuk 26 jawapan D. Okay, kalau guna dasar fiskal mengembang untuk galakkan pengeluar, menambahkan pengeluaran. So, bila pengeluaran bertambahlah permintaan. 27, apa yang berkaitan dengan cukai langsung? Okay, so cukai ada dua, langsung dengan tak langsung. Okay, apa beza? Langsung ni dia directly kena bayar. Okay, directly kena bayar tu maksudnya dia tak boleh suruh orang lain yang bayarkan. Beban cukai tu tak boleh pas kat orang lain. Tak boleh pas kat orang lain. Memang kita juga yang kena bayar. Contohnya cukai pendapatan individu lah. Cukai pendapatan individu kita tak boleh suruh orang lain bayarkan. Tapi kalau cukai tak langsung, boleh pas kat orang lain. Apa maksud boleh pas kat orang lain? Contoh makan kat restoran kan. Okay, makan kat restoran. Contohlah kita makan kat Secret Recipe. Sepatutnya Secret Recipe yang kena bayar tax dekat government 10%. Sepatutnya. Tapi kalau kita pergi makan Secret Recipe, and then Secret Recipe akan charge pula kita 10% tu sebagai service charge dia. Okay, sepatutnya Secret Recipe lah yang bayar kat government. Okay, tapi sebabkan dia cukai tak langsung, cukai barang dan perkhidmatan. Okay, cukai barang dan perkhidmatan contohnya. So, cukai barang dan perkhidmatan ni dia boleh pas kat orang lain. Contohnya kalau makan kat Secret Recipe, sepatutnya 10%. Okay, 10% service charge tu Secret Recipe yang kena bayar kat government. Tapi Secret Recipe pula pas pula 10% dia tu dekat kita. Kita pula kena bayar sebagai service charge dekat Secret Recipe. So tu nama dia cukai tak langsung. Boleh pas kat orang lain. Okay, boleh pas kat orang lain. Tapi kalau cukai langsung, beban cukai tak boleh. Okay, so ingat je macam ni. Kalau langsung, cukai pendapatan. Kalau langsung tak boleh pas. Memang kita juga kena bayar. Tak boleh pas. So kita juga kena bayar iaitu cukai pendapatan. Kalau tak langsung boleh pas. So contohnya cukai barang dan perkhidmatan. Kalau makan kat restoran, patutnya restoran tu yang bayar kat government, tapi kita pula bayarkan untuk dia sebagai cukai barang dan perkhidmatan. Okay, so apa yang berkait dengan cukai langsung? Okay, tengok A ialah cukai atas keuntungan koperasi. Okay, so koperasi tu juga yang kena bayar. So betul lah. Okay, B, Cik Azim bayar cukai kepada Jabatan Kastam Diraja Malaysia. Okay, ni sepatutnya tak langsung. C, dikenakan cukai jualan dan perkhidmatan. Okay, cukai jualan dan perkhidmatan, cukai barang dan perkhidmatan ialah tak langsung. D, bayar cukai kepada agensi pekerja asing. Okay, ni levy lah. So levy tak langsung. Okay, so next 28, perbelanjaan pembangunan kerajaan. Okay, so 28, perbelanjaan pembangunan. So perbelanjaan kerajaan ada dua, mengurus dengan pembangunan. Okay, mengurus dengan pembangunan. Mengurus tu yang priority. Okay, kenapa dia priority? Sebab untuk pastikan pentadbiran urusan negara berjalan lancar. Okay, urusan negara berjalan lancar. So mengurus tu contohnya bayar emolumen. Emolumen tu gaji untuk penjawat awam. Ataupun mengurus tu macam bayar subsidi, bagi pension, bagi bantuan dekat B40, bagi scholarship. Tu semua mengurus. Okay, mengurus priority. And then yang kedua ialah pembangunan. Pembangunan ni untuk majukan negara. Okay, untuk majukan negara. So contoh bina projek ECRL, majukan negara, tambah lagi pengangkutan awam, bina LRT 3. Okay, so kalau mengurus ni kan, kalau baik pulih atau penyelenggaraan pun, okay, contohlah jalan raya rosak, jalan raya yang sedia ada rosak, so tu ialah mengurus.
Tapi kalau nak bina baru, bina sekolah baru, jambatan baru, so tu bangunkan. Baru nak bangunkan. Okay, so tu bina baru, so tu pembangunan. Tapi kalau maintenance, baik pulih dan selenggara mengurus. Okay. So dia nak minta perbelanjaan pembangunan yang majukan negara. Okay, apa dia yang majukan negara? Perbelanjaan pembinaan projek air. Okay, mungkin betul sebab dia baru nak bina kan, bukan baiki. Kalau baiki mengurus. B, peruntukan untuk penyelenggaraan. C, penyelenggaraan ialah mengurus. Okay. C, bantuan beasiswa. So scholarship lah, tadi kita dah tengok kat sini. Oh tak ada Oh cakap je. Okay. So beasiswa ni ialah scholarship. So scholarship mengurus. Okay, dia priority. D, serahan kepada Kerajaan Melaka untuk penyediaan infrastruktur yang lebih terancang. Okay, infrastruktur yang lebih terancang. Lebih, maksudnya dia nak upgrade lah kan. Bukan dia nak baru nak bina, tapi nak lebih terancang, so dia upgrade. So dia nak baiki. So kalau baik pulih atau penyelenggaraan mengurus. Okay. Am I too fast? Okay, kalau saya laju sangat, I'm so sorry. Korang boleh slow mo kan dia punya ratio tu, ambil 0.75 ke. Okay, so 29, tindakan manakah yang wajar diambil oleh bank pusat? So maksudnya dasar kewangan. Dasar kewangan bank pusat untuk kawal inflasi guna menguncup. So dasar kewangan menguncup. Dasar kewangan, alat dasar kewangan ada 5. Okay, apa dia 5 tu? Kadar faedah, nisbah rizab berkanun, nisbah rizab tunai, syarat sewa beli, dan lagi satu surat jaminan kerajaan. Okay, so jom kita tengok. Untuk dasar kewangan menguncup, maksudnya nak kurangkan bekalan wang dalam ekonomi. Okay, sebab inflasi kan, inflasi duit dalam ekonomi banyak sangat. Okay, ataupun kita panggil money in circulation banyak sangat. So untuk elakkan inflasi, kita kena kurangkan bekalan wang dalam ekonomi. So apa tujuannya? Bekalan wang dalam ekonomi nak dikurangkan. Okay, money in circulation nak dikurangkan. Macam nak kurangkan bekalan wang dalam ekonomi? Okay, alat dasar kewangan ada banyak. Yang pertama, nisbah rizab berkanun. Okay, so nisbah rizab berkanun ni dianggap macam, ni ayat mudah ni lah macam Maybank. Okay, contoh apa-apa bank lah, apa-apa bank perdagangan. Maybank punya saving dekat Bank Negara Malaysia. Okay, so bila nak selesaikan inflasi, nisbah rizab berkanun akan dinaikkan. Apa maksudnya naikkan nisbah rizab berkanun? Maksudnya Maybank kena saving dekat Bank Negara banyak. Bila Maybank kena saving dekat Bank Negara banyak, leftover money yang Maybank ada sikit lah kan. Sebab kenapa sikit? Duit Maybank jadi sikit je yang tinggal. Okay, leftover sikit je tinggal sebab banyak dah saving dekat Bank Negara. Okay, so nisbah rizab berkanun tu dianggap macam saving bank perdagangan dekat Bank Negara. Okay, Maybank, okay, salah satu contoh bank perdagangan, saving dekat Bank Negara banyak. Okay, so bila berlaku inflasi, Bank Negara akan naikkan nisbah rizab berkanun. Maksudnya Maybank wajib simpan, wajib saving banyak dekat Bank Negara. So bila Maybank simpan kat Bank Negara banyak, baki duit Maybank, leftover money tinggal sikit. So bila leftover money tinggal sikit, maksudnya Maybank jadi miskin. Okay, Maybank jadi miskin. So bila Maybank miskin, Maybank tak boleh nak offer loan, tak boleh nak lend over money dia tu dekat orang lain. So orang tak boleh buat loan. Sikit je orang boleh buat loan. Kenapa sikit je? Sebab Maybank tak offer. Kenapa Maybank tak offer banyak? Sebab baki duit Maybank sikit. Macam mana boleh baki duit Maybank sikit? Sebab Maybank saving dekat Bank Negara banyak. Kenapa Maybank saving dekat Bank Negara banyak? Sebab nisbah rizab berkanun naik. Okay? Okay, so kalau korang tak dapat, korang ulang balik ataupun boleh tanya. Okay, so ada yang kedua ni nisbah rizab tunai. Yang ketiga syarat sewa beli. Okay, syarat sewa beli ni maksudnya kalau inflasi lagi susahkan buat loan. So susahkan buat loan, kena naikkan lah syarat sewa beli. Yang keempat, surat jaminan kerajaan dianggap sebagai investment. So bila inflasi, Bank Negara kena
jual surat jaminan kerajaan. Supaya apa? Kalau bank negara jual surat jaminan kerajaan, siapa pembeli dia? Rakyat beli. Bila rakyat beli, duit rakyat habis. Bila duit rakyat habis, duit dalam ekonomi sikit lah. Sebab konsep dia macam ni. Surat jaminan kerajaan tu, bila berlaku inflasi, bank akan jual. So bila bank jual, siapa pembeli dia? Rakyat lah. Rakyat akan beli. Bila rakyat beli, duit rakyat tinggal sikit. Bila duit rakyat tinggal sikit, so rakyat akan stop shopping. Duit rakyat tinggal sikit, so rakyat akan stop shopping. So bila rakyat akan stop shopping, penawaran SS wang dalam pasaran turun. So tercapailah tujuan dasar kewangan menguncup dibuat. Yang kelima ialah kadar faedah. So kadar faedah akan dinaikkan. Supaya apa? Supaya dia sebenarnya kadar faedah ni ada dua side tau untuk korang tengok. Yang pertama, cost of borrowing. Cost of borrowing maksudnya cost apa orang panggil? Cost of borrowing, cost pinjaman. So tadi dah tengok semua. Kita tengok yang kelima, apa? Kadar faedah. So bila nak buat dasar kewangan menguncup, bank negara akan naikkan kadar faedah. Kadar faedah ni korang boleh tengok dari dua side. Yang pertama, dia dari side cost of borrowing. Yang kedua, dia dari side rate of return. So cost of borrowing maksudnya cost pinjaman. Kalau kadar faedah naik, maksudnya nak bayar interest mahal. Nak bayar bunga je dah mahal. So cost pinjaman meningkat lah. Kalau rate of return ni pula ialah kita punya faedah atas simpanan. Ayat accountnya, faedah atas simpanan kita meningkat. Bila berlaku inflasi, bank nak galakkan orang untuk menyimpan duit. So orang yang simpan duit kat bank, dan berlakunya inflasi, bila bank naikkan kadar faedah, dia akan kaya lah. Sebab faedah jadi tinggi. Faedah atas simpanan dia tinggi. So cost of borrowing ni ialah cost pinjaman. So bila cost pinjaman dia meningkat, beban kewangan dia meningkat. Bila beban kewangan meningkat, apa jadi? Dia dah tak nak shopping. So bila dah tak nak shopping, permintaan akan menurun. So penawaran wang dalam pasaran pun menurun. So jom kita tengok macam nak kawal inflasi, naikkan kadar faedah. Betul lah ni, 29. B, turunkan kadar rizab berkanun. Patutnya kena naikkan saving Maybank dekat bank negara. Biar Maybank terpaksa saving banyak kat bank negara. So Maybank jadi miskin. So Maybank tak boleh nak bagi orang lain pinjam duit daripada dia. So bila orang tak pinjam duit daripada dia, penawaran wang dalam pasaran pun turun. So patutnya kena naikkan nisbah rizab berkanun. Maksudnya saving Maybank kat bank negara kena banyak. C, beli surat jaminan kerajaan patutnya kena jual. Dilonggarkan, patutnya kena ketatkan supaya orang susah buat loan, supaya orang tak ada duit, supaya penawaran wang dalam pasaran menurun. So last 30, apa kepentingan perdagangan antarabangsa? So kepentingan perdagangan antarabangsa ada dalam page kepentingan perdagangan antarabangsa. Kepentingan perdagangan antarabangsa. Tak ingatlah page dia. Perdagangan antarabangsa. So page 145. Dalam page 145, kepentingan perdagangan antarabangsa. Meningkatkan dasar perlindungan perdagangan. Macam tak. Meningkatkan aliran wang ke luar negara. Meningkatkan aliran wang ke luar negara pun bukan. Menikmati harga barang yang lebih murah dengan menikmati pemindahan teknologi. Sebab negara luar bawa masuk kemajuan teknologi dia dalam Malaysia. So 3 dan 4. So ni fakta je. Baca page 145. Ada 11 kepentingan. Baca semua tu. So dah habis untuk part 3 Trial Melaka 2025. Kita sambung next part 4. Thank you for watching. Bye.